jumpa lagi. Aca dah lama nyam upload video, Aca nak upload video. Pagi ni Aca nak buat konten satu prasejarah lah. Sejarah orang kita. Aca nak jumpa seseorang. Aca akan tanyalah sejarah-sejarah suku Temuan, area-area Dengkel ni, area-area ni lah, Selangor ni. Okey. Aca nak jumpa dengan orang tu cerita pasal ni lah, pasal prasejarah yang macam Aca cakap tadi. Aca nak jumpa dia dekat Pekan Dengkel. Dia tu adalah seorang yang ada pengetahuan lah, ya, otai kan. Sedikit sebanyak Aca nak tahu lah untuk tontonan umum. Mana tahu orang kita hari-hari Dengkel ke mana ke yang tahu pasal ni. Nanti Aca tanya. Okey, ciao. Okey, selamat petang. Jumpa lagi ke channel Aca Zero. Petang ni Aca nak bersembang seorang otai yang Aca cakap pada pagi tu, tapi dah jumpa kat Dengkel tu tempatnya sesuai. Sekarang ni cari pot yang sesuai. Petang ni baru dapat free, baru dapat bersembang dengan beliau. Ni Mama Ayun kita ataupun Mama Atun, berasal daripada Kampung Kelinsik. Sekarang ni tinggal dekat Bukit Bajak. Sebab dia ada sikit lah cerita daripada bahari pasal kampung Ari-Ari Dengkel ni. Nak tanya Mama, orang kita berasal daripada suku Temuan ni lah, yang duduk kat Dengkel ni. Daripada mana mula? Yang berasal daripada Dengkel ni, sepengetahuan Mama lah. Nak lebih kita Mama yang tahu, punya maklum kan. Yang setahu Mama, kampung asal orang asli kita memang betul-betul di Pekan Dengkel. Tapi masa tu bila ini kita ni sebelum menikah lah. Masa sebelum menikah main itu kampung orang kita. Bukit Tampu ini memang ada, tapi Kecek belum dianggap sebagai kampung yang besar lah. Kemudiannya setahu Mama lah, dalam usia Mama 55 tahun ni, apa yang cakap lisan daripada orang Tuhi, Mama ada dengar lah juga kan. Nyam nak khabar betul kan, nyam itu terpulang lah Mama dengar macam tu, Mama sampai macam tu. Jadi bermulanya orang asli kita yang ada di Dengkel, suku Temuan ni, setahu memang dah ada wujud. Kalau nak tahu lebih awal tu, kemasukan orang asli daripada suku Temuan ke area Selangor ni adalah bermula masa perang bukan perang saudara Sultan-Sultan dalam Selangor ni Marit. Perang Sangkil bukan? Bukan. Dalam Selangor ni Sultan Abdul Samad sepertinya kan. Dia bawai orang asli daripada Negeri Sembilan. Masa tu hebatnya adalah biji timah. Itu jangan cerita detail lah tu ya. Kan. Kita pergi kepada kayak sokat lah tu. Sokat. Kita yang ada dekat area Dengkel, area Sepak ni, kebanyakan orang asli Temuan you. Setahu Mama lah, dalam Selangor ni hanya ada dua suku yang paling ramai. Pertama suku Temuan. Kedua adalah suku Mamri yang ada dalam Selangor ni. Bersebadan dengan Perak, itu baru ada campur sikit lah. Hunun tu ada Semai sikit, ada Temuan sikit, campur yo. Itulah keadaan hidup kita yang sekarang ni. Dekat Pekan Dengkel memang kampung orang kita ke apa? Ya, itu memang kampung orang kita. Ikut sejarah orang kita memang kampung orang kita lah. Pemerintahan masa tu tak silap Mama lah, daripada cerita tu adalah Muyang Pelangi. Muyang Pelangi. Namanya Muyang Pelangi yang dapat anugerah Sultan untuk mengutip segala cukai-cukai mukai dalam daerah tinya, dalam kawasan tinya. Macam itu ceritanya ya. Ya. Lepas tu dengarkan apa ni, orang kita berasal daripada sekarang ni yang tubuh KLA tu, main apa ni nama tempat tu? Gadok. Gadok. Ya.
memang asal kat situ kah? Apa moyang Pelepat kan? Moyang Pelepat memang berkampung dekat situ lah. Sebelum Perang Dunia Kedua ni, memang ada kampung orang Ketain. Itu sebenarnya macam satu laluan orang Ketain untuk nak pergi ke Tanjung Sepat, Bangkung Cocong, ibaratnya. Dekat situ tempat singgah kita lah. Dia masa tu melalui hutan belantara, gimak-gimak tu. Kadang-kadang sampai 3 hari. Lepas tu singgahlah dekat kawasan tu. Makan, tidur, lepas dah semuanya dah sihat. Jalan balik baru sampai ke Bangkung Cocong, sampai ke Tanjung Sepat, itunya. Itu tempat persinggahan lah. Apa tu nama tempat tu? Gadok. Gadok tu kan. Ya. Tapi rugi aja kan orang kita yang tuntut kawasan tu. Itulah paling malang lah pada masyarakat orang kita. Baru hari ni kita sedar pula yang itu sebenarnya kawasan kita. Itulah. Tapi masa tu kita nyap terfikir bahawa itu adalah kawasan kita kan. Yalah. Untuk masa sekarang ni kita dah pernah dengar apa itu wilayah tanah adat, kawasan-kawasan yang pernah jadi kawasan rayau kita. Sepatutnya kita ada hak, tapi maklumlah kan ilmu kita ni dengkel, kecil. Jadi kita terima aja apa cadangan daripada kerajaan. Sepatutnya kerajaan ni beri perhatian pada orang asli kan. Kita telah banyak berkorban untuk kerajaan, pembangunan kerajaan, contohnya KLAA. Orang kita sekarang ni kita bukannya dapat ada tempatnya, tetapi kita dekat sunun balik hidup asal. Bagi aku lebih baik duduk dekat kampung asal. Kerana situ ada pokok durian, dusun-dusun saka. Bila ke tempat baru semua ini neham. Dusun saka hilang, apa semua hilang. Kena buat tanam baru. Situ ini muda kita hidup ni harus belajar daripada mula. Gitu Mari untuk bukanlah kita nak salah ke pihak orang lama kan. Kita ni hari ni pendidikan antara kita yang bangsa kita yang dah naik. Kemudahan daripada segi media masa senang kan. Media elektronik. Betul biasa. Paling senang cakap media sosial lah. Ya betul. Mudah dapat, senanglah kita cari kan. Ya betul. Masa zaman gadong tu kan. Busut ke apa semua itu yang berasal daripada mana? Situ ke mana? Itu memang kampung macam kampung kekal lah. Ketika busut tu bukan hanya busut, dia ada air hitam. Air hitam, lepas tu air kuning, apa tu semua hilang dah. Apa dia yang mayau. Kita hilang. Kalau macam gunggu kekal itu tetap masih hak orang kita. Tapi bila berlakunya pemindahan daripada projek kerajaan, projek mega kerajaan, iaitu KLAA, maka semua itu kita hilang. Hilang. Itulah. Itu untuk generasi kita sekarang. Kalau boleh kita ialah sosial juga, kalau boleh kekalkanlah sejarah ni. Sementara orang Otai kita tahu ni aku bersembang dengan dia ni. Lagi satu macam dalam daerah Dengkel lah, Sepang ni lah, ada beberapa kampung keseluruhan. Dalam daerah Sepang ni setahu aku ada 17 buah kampung. 17 buah kampung kan. Salah satunya Baja, Air Terentang, Luak kan, Jenuh, Sungai Buah, Bangkung, Bukit Tampir, Sungai Melut, Kelinsing, Jambu, Bakok, kan. Lepas itu Segedang bukan? Yang Segedang sepadan lah. Mungkin Dun Dengkel juga kan. Lepas itu kampung Mamri yang ada dalam Sepang adalah kampung asli Bangkung Laut. Kampung Cocong. Daripada kesemuhai kampung tu, semuhai lahir daripada mana? Gunggu ke mana ke, dah berpecah ke macam mana? Kampung-kampung ni memang orang tu memanglah pusing-pusing dalam itu area tu juga kan. Maklumlah berkahwinan kadang tu. Macam saudara aku, gaul sepupu aku berkeluarga dekat kampung Air Hitam. Lepas tu keluarga Air Hitam berkeluarga balik di kampung aku Kelinsing gitu. Gitu. Jadi pertukaran tu dalam area tu ada.
pergerakan dia tu, tapi saudara tetaplah kan. Ya, ya, ya. Macam Mamat sekarang dah kahwin area Batu Tiga, lebih kurang Bajak merangkumi lah ya, kan. itu tentang Bajak lah. Sejarah kampung Bajak tu memang ada orang duduk kah atau kebun kah, macam mana mula-mula mai? Ini perpecahan daripada Dengkel lah. Pecahan daripada Dengkel. Pasal waris daripada Dengkel ni itu Mat Langgar tu, itu keluarga daripada Nini Pelangi, Enik Dian kan. Jadi dia sebenarnya dapat satu surat anugerah peminahan daripada Dengkel tu. Jadi kampung Air Terentang bukan apa yang ada hari ni. Dia terletak di satu tempat yang telah jadi Sibujaya sekarang ni. Dekat situlah. Tapi bila sejarah ni yang aku tahu, bila pihak kerajaan bangunkan Belia 4B, RTB apa, kawasan tu dimasuk oleh RTB. Masuk tu pula masyarakat orang kita ni nyam ada penerimaan. Sepatutnya pihak kerajaan masa tu yang aku tahu, yang aku dapat cerita ni daripada ayah mentua aku sendiri, sebagai batin di situ. Dia nak ada bagi 3 ekar surat. Tapi malangnya orang asli nyam dapat terima benda tu. Lalai pindah dekat kampung yang ada kami duduk sekarang ni. Kampung tu berpindah, yang aku tahu tarikhnya 67. Kampung yang ada sekarang ni, Air Terentang tu. 67 lah. Kalau ikut nama, kawasan yang kami duduk sekarang ni bukan Air Terentang namanya. Kawasan tu Bukit Dama. Tapi Air Terentang ni, Belia RTB Air Terentang telah gunakan nama tu, memang tu kawasan itu Bukit Dama. Tapi alihnya kami sebagai Bukit Dama pula. Bercelaru dah hutan dia. Entah itu lantak dia nak. Habis yang Kampung Lalang apa tu dekat mana pula? Itu nah yang aku masukkan tadi. Kampung Air Terentang tu itulah Kampung Lalang. Dia Kampung Lalang ni keluasan dia ada 104 hektar. Ikut kiraan sekarang lah. Tetapi dalam 104 hektar ni bukan nak menyentuh silap siapa lah. Mungkin silap kita sendirilah kan. Dan sebenarnya kawasan tu dah dimasuki oleh nama-nama individu. Tinggal yang ada yang boleh kita tuntut sebagai tanah, atau kalau boleh kita tuntut menang sebagai reserve adalah 60 hektar saja. Maka yang lebih tu, yang 104 ham dah. Maknanya 44 hektar tu desam. Hilang jadi nama-nama individu Melayu dah. Macam mana boleh nama Bukit Dama Lalang tu? Apa punca mula tu? Banyak lalang ke dama ke macam mana? Kita sebenarnya kalau ikut Air Terentang ni, dia nama ni sebenarnya Air Terentang. RTB Air Terentang yang Melayu punya sebut tu, itu orang kita khabar itu Bukit Dama. Gitu. Pasal bukit tu main tu mungkin pokok-pokok besar banyak kan. Jadi getah-getah kayu tu banyak dekat area tu nya. Jadi khabar diri Bukit Dama lah. Tempat pencarian rezeki juga orang kita ni. Kan Dama laku. Ya. Tanggung beban lah ikut tali, sudah dapat berbiji muda, memakai pandang luka menari. Kawasin mak bandit, kawasin mak bandit. Ditap kapak nak belah kayu, jatuh ke kaki, alamnya buka. Kalau simpan barangnya